Alhamdulillah geng. Saya tiap tahun. Oh, kita bagi sepaket lah SP. Oh. Ini wow, mantap. Wow. Wow. Alhamdulillah geng. Saya ketiak kedua geng. Oi, double strike. Double strike. Saya kita yang kelima. Alhamdulillah geng. Strike kita yang ke-7. Alhamdulillah geng. Strike kita yang ke-8. Assalamualaikum. Welcome back to this channel geng. Like always geng, like always. This is Saturday geng. Saturday in the morning I at Kuala Lumpur ni packing orang putih dulu geng. Aku ada Kuala Lumpur ni geng. Hari Sabtu bersama dengan Otai dan geng ni. Hari ni aku masuk awal sikit dalam pukul 10 lebih sebab ada lagi package dia geng. Memancing sampai tutup kolang. Bayar RM100, mancing sampai tutup kolang. Jadi otak-otak English Supri semua dah tunggu. Jadi tanpa melengah dan membazirkan masa, let's check it out. Let's go. Langkah kaki pagi ke kolam, joran di tangan semangat berkobar. Nuar caster turun bersama Otai, cari rezeki hobi tak pernah layu. Tali dah tegang hati pun berdebar, menunggu masa ikan menyambar. Sekali rentap. Let's go. Oh, mana? Mereka? Mau Dua? Mau dua. Wow, bahawa. Lakak tu. Kan makin bergema, gelak tawa hilang segala duka. Mancing kolam rasa bahagia. Bagi angler baru cuba. Oh, Baru mau cuba. mantap. Mantap. Bagi-bagi dia try dulu tengok SP jadi tak. Oh, kita bagi sepaket lah SP. Oh. Ini wow, mantap. Wow, mantap. Try SP tu. Banana oil. Oh, cebok ah. Cebok ni. Memang cebok Memang ni. cebok ini. Oh, saya pilih lah. Kita bagi cuba. Mantap. Dah rumah tekstil punya. Semoga sentiasa murah rezeki. Amin, amin, Jangan lupa amin. subscribe. Subscribe. Subscribe dia penting. Subscribe dia penting. Okey, je kenal. Mata pula dah. Tak ada pula. Pula ada. Kau pilih dah SP. Nuan. Promosi. Promosi. Bagi saja promosi benda. Ni, masuk apa? Okey kan kita pun dah masuk kan. Kita dah masuk hari ni. Oh, hari ni ramai orang Ramai orang. Dalam lebih kurang dalam 30-40 orang kot lah. Ramai orang ni kan. Hari nak kata hari ni hari comel kan. Hari comel. Hari tak gelap tak cerah dia comel. Sedap main SP lah. Jom kita review setup tu lah. Sekejap. Okey kan, setup kita untuk hari ni. Setup kita hari ni aku nak pakai Diamond Hunter kan. Daripada Daruma Taker. Warna purple, jernih bawah, gelap atas, warna hijau ekor. Aku panggil dia Diamond Hunter lah. Berserta dengan JH Razor 20 5 gram. Kita try so plastik ni dulu untuk hari ni. Tengok ada gasok ke tak ada gasok. Tengok berserta combination of the year combination dia ESP lagi lah dia kita untuk hari ni. Untuk mencari sang siakap yang kelaparan, kita menggunakan Ray ESP Legera. Kecil, kompak, padat, padu dan mantap. Dan juga tanpa segang silu kan. Group kita naikkan Mighty B1 untuk setup hari ni 14 LB. Kita memancing hari ni full SP kan. Daripada pagi sampai ke tutup kolang full SP. Mantap tak mantap, mantul tak mantul, kita try dulu. Tanpa melengah dan membazirkan masa, let's kita strike dulu kan. Baru nak introduce cat. Terus strike. First cast of the day dulu lah. Semoga kita hari ni ada gasok lah. Tanpa melengahkan masa. First cast of the day. Bismillah. Bahan lalu lagi tu. Info semasa tu kan. Info semasa hari ni ramai orang kan. Cuaca mendung kelabu. Mendung kelabu macam ni tapi sedap lah. Mendung. Orang ramai mungkin disebabkan oleh geng-geng chalet lah. Sebab hari ni semalam chalet full.
Jadi tak apa pun tali. Ada tali. Mungkin sebab Seli ramai nampak full lah kolang. Tapi pukul 12 lagi tengok lah, mungkin tak ada orang. Kita cuba try naik arrow dulu Check it out lah. Tengok lah video. Kalau ada strike ada, kalau tak ada pun tak ada lah. Video tetap aku upload. Jangan risau Jom kita cari strike dulu. Hai, kau mana jalan aja? Aduh. Assalamualaikum. Fighter apa? Boleh. Ada baru masuk, baru semenek. Baru semenek masuk. Tanya dah. Masuk? Masuk. Tak apa, kita challenge lah. Tengok sampai dia below ni. Ya. Masa tu. Masuk tu 5 minit bahan dah dia. Aduh. Apa hari ni? Alhamdulillah geng. Saya tiap tahun. Alhamdulillah. Lesen awal itu. Ada lesen. Alhamdulillah, ada lesen. Ada lesen. Ikan kita yang utama. Alhamdulillah. Lesen pertama. Makan Demon Hunter. So plastik tu baru daripada rumah teka jatuh terus ketuk Demon Hunter memang menjadi ikan pertama, lesen pertama daripada rumah teka. Abang jealous sekarang. Aduh. Abang sabar sikit bang. Tak boleh nak nganya lama. Kita ni fighter kan. Hoi! Celaka lu. Mantap Abang Majing. Penuh mulut ah. Penuh mulut. Jaga kan. Ding dah ke ding dah, ding dah ke ding. เธอคำว่าไม่รักคือก้อนหินและคำว่าเลิกกันคือทะเลทราย Mahal juga dia. Jangan makan banana sugar ni jadi Macam mana ni jadi? Alhamdulillah. Strike kita yang kedua. Alhamdulillah. Ini nak lari daripada kita. Mana boleh kita kejar bapak ke. Strike kita yang kedua kan. Alhamdulillah. Silap. Alhamdulillah. Nak naik dah terokoh lagi. Parok. Rakolah. Sakit ah. Mata ni wah. Weh. Tak salik. Makan dulu. Gede dah Bengok. Gede Kutuk komen ni. Buat mi lebih kurang. Salah. Tetap sekarang. Kau udang rupanya. Aku yang akan pakai SP. Aduh. Sakit ah. Lola lemong. Oi! Ombor you. Acok sangat dia ni. Alhamdulillah.
Oh, boy. Ambil aja orang, dia pusing. Oh, farok dia. Wow. Alhamdulillah guys. Strike ketiga kedua kan. Alhamdulillah. Strike yang kedua. Alhamdulillah. Oh, kali ini kita mendapat strike yang kedua. Jaga tali kemaluan sikit. Oh. Alhamdulillah. Strike yang kedua. Pakar Demon Slayer. Demon Hunter. Bosku. Aduh. Ini dia guys. Soft plastik. Dah rumah taker Demon Hunter menyala ini ikan kita yang kedua. Mantap. Kita mencari ikan yang ketiga. Ikan yang ketiga bang. Kita kejar bau ke bahu. Bahang lagi dia. La ilaha illallah. Pandanya abang mancing. Alhamdulillah bang. Panda abang mancing Patah 200 bang. Alhamdulillah. Itu apa pasal? Alhamdulillah. Oh. Boleh balik awal hari ni. Boleh balik awal. Alhamdulillah. Kemah. Ni awak terlanjur dah sampai 2 jam dah selani. Oh. Penuh gari dah kan? Okay. Strike ketiga yang ketiga. Alhamdulillah strike ketiga. Padu. Strike ketiga yang ketiga. Alhamdulillah. Rokok lalu. Alhamdulillah. Berjaya daratkan juga Soft plastik. Demon Hunter Demon Hunter terus makan Tak perlu cakap banyak, tak payah fikir lah. Tak payah fikir bahan lalu. Ini hasil dia ikan kita yang ketiga. Padu. Makan lu, rehat lu. Alhamdulillah kan. Strike kita yang keempat kan. Alhamdulillah strike kita. Allahu akbar. Lokok kan. Lokok. Ya Allah. Lokok pula ikan yang keempat. Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Strike kita yang keempat kan. Strike kita yang keempat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Strike kita yang keempat kan. Pakar Demon Hunter. Demon Hunter. Makan soft plastik daripada dalam taker. Mencangkuk. Demon Hunter menjadi tadi ketuk abang ambil. Aku depan kaki je. Aku matu ni musrai terangkap. Punya rindu.
Allah, apa ni? Berapa kali masuk cakap ni? Ketuk lah molek-molek. Jangan lekat, jangan lekat, jangan lekat, jangan lekat. Jangan lekat, lekat ni. Alhamdulillah kan. Strike ketik yang kelima kan. Alhamdulillah strike yang kelima. Oi, nombor strike. Nombor strike. Ketik yang kelima. Allah Rabbi. Aduh. Jauh sangat. Strike kita yang ke-6. Strike kita yang ke-6. Aduh, tak naik pulak kan kita. Aduh, banyaknya lokoh ini. Punya cinta. Ker. Alhamdulillah. Alhamdulillah ni. Strike kita yang ke-5. 5. Alhamdulillah. 5. Kali 5 makan ni. Demon Hunter. Tak bagi cang ni. Lokoh-lokoh makin ni naik juga. Ikan kita yang ke-5. Padu tak padu. Aku kejar. Kamu Anwar. Tolong. Tolong. Ya. Kau faham dah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hei, jadi ya tu. Janganlah kata. Oh. Sakia. Ikan kita yang ke-8 geng. Sis. Oh iya. Ikan kita yang ke-8 geng. Oh iya. Geng makan ikan-makan ya. Makan. Ikan-makan ya. Hei, lemak raya. Setelah 5 ekor bahang SP ni geng, maka aku tukar warna dia bro. Aku nak try warna lain bro. Dia dah makan ni, kita try warna ni lah. Warna biasa geng. Warna hitam gold. Solid carbon orang panggil. SP solid carbon ni. Tu dia. Mana tahu dia nak ambil warna-warna natural macam ni. Oi bang. Bang, buat mi bang. Setelah berapa jam? 7-8 jam, 7 jam baru ada lesen. Kau bayanglah senang tak senang dapat ikan orang ni ya. Menangis kita. Bahang dia geng. Nama apa fighter? Bahang dia. Menangis ke tak menangis ya. Yang penting mancing dulu. Oh ni tak ada jual pasar lungai. Tu dia tak ada luar pasar. Ikan yang ke-6 geng. Alhamdulillah. Dengan minta maaf bang, saya ambil ekor bang. Makan kan solid carbon punya SP geng. Ini nama dia solid carbon geng. Aku beri nama dia hari ni sebab dia warna hitam bersalutkan emas geng. SP solid carbon Mantap tak mantap daripada dalam rumah taker. Ikan yang ke-6 geng. Tu dia. Baru makan. Dia nak warna neutral. Ke punya cinta.
Ku punya rindu. Abadikan selamanya. Alhamdulillah, geng. Strike kita yang ke-7. Strike kita yang ke-7, geng. Makan solid kabung lagi. Solid kabung, geng. Daripada Darul Merdeka. Menjadi SP daripada Darul Merdeka, geng. Ikan kita yang ke-7, geng. Gila solid kabung ni, geng. Dia suka lah kalau solid kabung. Abang relax dulu, bang. Abang relax. Sabar dulu, bang. Sabar. Okey. Ini daripada Darul Merdeka. Abang jealous, bang? Jealous, Batu siapa lagi? Ikan kita yang ke-7 makan solid kabung, Abang dah pernah gari dah kan? Sabar lah. Siapa lalu lah. Dia takut kita kejar-kejar dia kan. Potong tak kena. Kamu dah potong. Orang boleh ah? Balik lah. Balik ular. Berapa ekor? Ada ikan lah. Tak ada ikan. 1, 2, 3, 4, 5. 8 ekor ni. Apa? Kicau macam kicau kain. Gitu. Favorite Bagi. Bagi lah. Tengok sekarang. Tu. Oi. Ini tak ada. Yang awal lepas tadi. Ya tau. Wejak aku. Bisa. Gitu mudah. Itu je buat. Mana? Below lagi. Below lagi. Kena mandi bunga dah aku ni. Kena mandi bunga dah tu. Lama dah rasanya. Kena musim kau terus saja. Wah, dia jadi debor sebab lagi uting-uting dia debor. Debor. Jadi debor. Takut siapa kan lekat kat atas. Sedar-sedar lah kat atas. Macam ni dia. Oi, mahal lagi dia. Kata dah mana nak oi jadi. Kiri. Hei. Oh, ada. Alhamdulillah. Banyak payah oh. Ni yang ini. Okey. Wow, tu dia. Akhirnya. Lesen pertama. Adakah berjaya didaratkan ataupun sebaliknya? Kanan laju. Gila, Dima Hunter. Pakai Dima Hunter kan. Asyik. Mana aku tadi? Dia tak nak ambil dah ni kan. Solid kabung. Jadi kita pakai ni lah, macam biasa lah. Kita pakai ni. Apa? Banana oil. Kilang. Kolang kita. Kolang ni. Banana oil. Cat dah rumah. Mencangkuk. Tu dia. Bang Lalu. Oi. Nak beli ikan? Apa dia? Nak ambil ikan? Boleh? Ada pembeli pilih dulu. Sini 3 sana. Jual ikan. Alhamdulillah kan. Set kita yang ke 8.
Saya kelapa. Lepas saya. Saya kelapa ni. Pakar. Aku dah cakap lah. Pakai apa? Pakar plastik. Apa kenal ke? Kenal. Bijak. Sana. Terima kasih. Subscribe. Adik kat ni. Ada. Ambil ni. Ambil kat ni. Ambil. Apa. Sini ambil. Nak balik ke? Oh, makan tu. Oh, makan. Ambil. Lama tak tengok vlog ah. Ada. Buat mau. Ambil tu. Termenunggu sendiri. Pagok. Faham pula. La ilaha illallah. Mana macam makan ke? Makan. Hijau. Allah. Jaga orang. Sakit ah, bangkok sih. Okey geng, info terkini tu geng. Aku lupa nak buat info terkini geng. Sekarang ni baru buat pelepasan ikan dalam pukul 9.30 gitu habis kurang. Masa ada lagi dalam 2 jam setengah. Hari ni ramai buat orang ni, dalam 30 orang. Lebih kurang macam tu lah, dalam 30 orang. Untuk hari ni, wow. Lekat. Oh. Batu. Dalam 30 orang ni. Cuaca ni alhamdulillah comel lah. Nak kata hujan atau hujan, cuaca comel untuk malam ni. Tapi ikan kurang galak ni. Aku tak tahu apa. Tapi kita dah dapat untuk ada ikan yang ke-8 tadi pun. Alhamdulillah kita dapat strike dekat titi kan, kita dapat strike. Alhamdulillah. Ikan kita yang ke-8. Total ni pakai SP kan. Malang baru nak makan ni kan. Banana oil. Malang aku tira banana oil sebab dia warna cerah sikit. Jadi ikan lebih suka lah. Alhamdulillah subscriber kita pun dapat banyak kan. Berapa ekor? 10. Ya tak? Oh, tembok 10. Banyak pada kita. Oh, paruk. Dia sifu lagi lah. Kita ni cak ayam lagi, newbie lagi. Alhamdulillah. Semua dalam rumah teka, pakai asal plastik dalam rumah teka ada strike dia. Geng-geng ni pun tak ada seorang yang kumpau lah. Semua ada lesen. Pernah gasok ni. Semua ada lesen hari ni, alhamdulillah. Nak dapat lesen bukan senang, payuh. Tapi dapat lesen, syukur. Tak kumpau. Gitulah. Itu je lah info terkini untuk sekarang ni. Tengok lah, kalau ada sambut lagi, ada lah. Kalau tak ada lah. Stay tuned of the video. Mantap. Aku lupa nak buat info tadi. Aduh. Info terkini. Oh. Aku lupa. Tembok sangat. Biasa pas garik. Lepas garik minum air tu. Tadi ikan ke? Ada lagi? Ambil ni lah. Ambil ekor ni. Tak apa, ambil lah. Malah nak balik. Tapi ikan kecil lah, halus siang. Banyak sangat gaya ni tu. Dah bagi orang bagi tau. Dah bagi orang belakang. Balik ah. Oh, balik lah. Rehat dulu. Dia kau apa dia? Bobo sebelah tu lah. Oh, sebelah lagi. Sebelah lagi. Boleh, mula. Pakai SP lah ke? Oh, dia bagi. Malah lah. Teh. Bang, ada ikan? Ada ikan? Ambil ni. Daripada buku apa macam? Saya boleh pukul 11 pagi tadi. Oh, benak lah. Balik lah. Boleh. Okey. Settle masalah ikan. Beres. Dia cuci. Oh, kau nak balik tau? Boleh dah. Bentar gasok dah. Gasok. Oh, balik. Boleh lah berbagi-bagi kan. Boleh, cukup lah. Aku bagi orang belakang tu. Cukup banyak dah. Okey, Boleh banyak. mula tu. Cukup sangat lah. Mula tu. Cukup dah.
Dapat bagi lagi dah. Bagi lagi lah. Eloknya banyak eh. Babe, mula-mula. Mula. Mula. Jangan serik pula. Epic mula kan. Tak apa dia. Jadi. Jumpa lagi. Sedarlah sikit kan duduk main dalam tu. Gantung. Daripada gantung. Yes. Boleh kau. Berapa tadi? 6 lah. Naik kau. Oh, nak bagi kan habis kan ke? Kita bagi orang habis. Tak nak. Tak. Kita bagi orang. Dia bagi dia orang. Nak bagi habis ikan. Bagi orang. Okey geng, maka tak malah sudah episod hari ni memancing dekat Kuala Lumpur ni. Hari ni hari Sabtu macam biasa Hari ni alhamdulillah strike kita banyak juga orang. Strike kita boleh kata puas hati lah untuk hari ni. Kita boleh 8 ekor semua menggunakan soft plastik daripada Darul Merdeka. Untuk tengah hari dengan petang aku pakai warna Demon Hunter. Warna purple tu. Memang matuk saja matuk lokoh strike. Puas hati lah untuk hari ni. Kita cebok orang, kita gasok. Alhamdulillah total keseluruhan kita dapat hari ni dalam 8 ekor Lucu tak usah cerita lah. Lucu tak usah cerita, memang banyak Semua aku guna soft plastik daripada Darul Merdeka Untuk info geng-geng ni semua pun ada strike tak ada seorang yang kumpau Jadi hari ni ada semua ada ikan. Ada seekor, 2 ekor. Subscriber kita 10 ekor Tapi kita cebok lagi Sebab benda? Sebab kita guna full soft plastik. Dia guna udang kopek SP. Tapi kita cebok lagi lah. Kata fighter bosku, kita fighter yang pakai soft plastik Tapi terima kasih kepada subscriber aku. Ramai subscriber ni Ramai juga yang tegur aku. Terima kasih support aku punya ni. Ikan semua sekali ada 5 ekor aku jual. Yang lain semua aku bagi kat orang. Yang mana yang kumpul aku bagi Kalau ada ikan aku tak bagi Kita kongsi geng. Okey itu je lah untuk video kali ni. Aku harap korang semua terhibur Sendu sikit sebab otai kita di balik awal dia tak dapat nak teruskan memancing sebab dia ada program yang tak dapat mengelakkan diri dia. Jumpa lagi di next episode Jumpa lagi Check it out. Ciao. Assalamualaikum. Ciao.